kereta yang jenis jalan pump power steering, korang akan ada sistem minyak. Minyak-minyak dalam ni guys, selagi mana tak akan bocor, selagi mana tak bocor, dia tak akan kurang. Minyak power steering, abang pakai 8 tahun, selagi mana tak ada bocor, selagi tu tak akan kurang bang. Cuma sifat minyak akan berubah. Dia akan bertukar menjadi hitam disebabkan ada geseran dalam pump power steering. Geseran daripada steering rack, dia akan bertukar sifat. Dia bertukar color, warna hitam. Secara tak langsung, minyak yang korang tengok tu, dia mudah mendidih. Itu datangnya steering rack bocor, steering pump bocor, hose bocor. Sebab minyak tu panas sangat. Minyak yang mendidih. Disuggestkan untuk 2 tahun sekali untuk buat flushing. Sikit. Kereta abang tak pernah suggest pun, lepas 5 tahun abang tengok okey, tak ada masalah. Tak apa bang, tu kereta abang. Sikit ingatkan sahaja supaya benda setiap komponen boleh bertahan lebih panjang.